Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 Ogos 2026 telah berlangsungnya pertandingan roket air sempena Bulan Kebangsaan. Jom kita temu mereka. Assalamualaikum, nama siapa? Waalaikumsalam, nama saya Mikael. Dari tahun 5 Cyber. Bagaimanakah perasaan anda dapat menyertai pertandingan roket air hari ini? Perasaan saya gembira. Adakah anda akan mencuba lagi selepas ini? InsyaAllah saya akan cuba lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, nama siapa? Nama saya Zafran. Bagaimanakah perasaan anda dapat menyertai pertandingan roket air hari ini? Perasaan saya gembira kerana dapat tempat pertama. Tahniah. Adakah anda akan mencuba lagi? InsyaAllah saya akan mencuba lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, siapa nama anda? Waalaikumsalam, nama saya Putri Nur Hidayah binti Muhammad Noh. Apakah cabaran utama dalam membina dan melancarkan roket air? Cabarannya adalah ketika menampai dan memotong sirip di bahagian roket air. Terima kasih. Adakah anda akan mencuba lagi di masa yang akan datang? InsyaAllah di masa akan datang saya akan cuba lagi. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Cik Zakirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku penyelaras pertandingan roket, apakah objektif utama pertandingan roket air ini? Baik, alhamdulillah pada hari ini kita telah berjaya melaksanakan pertandingan roket air sempena Bulan Kemerdekaan. Objektif utama bagi pertandingan roket air sambutan Bulan Kemerdekaan ini adalah kita menerapkan elemen sains dan teknologi dalam pertandingan roket air ini. Murid-murid dapat menghasilkan roket air secara dengan kreativiti mereka, menggunakan bahan-bahan yang dibekalkan dengan menghasilkan roket air yang boleh pergi pada jarak dan sasaran yang telah ditetapkan. Jadi murid akan berfikirlah mengikut cara daya berfikir mereka sendirilah. Okey, Terima kasih Cikgu. Seterusnya, adakah pertandingan ini akan diteruskan pada masa hadapan? Terima kasih atas soalan tersebut. Dengan melihat daripada reaksi dan apa yang telah ditunjukkan pada hari ini oleh murid-murid Sekolah Kebangsaan Bawah Tinggi, cikgu menjangkakan pertandingan roket air ini kita akan teruskan pada masa hadapan untuk memeriahkan lagi sambutan Bulan Kemerdekaan ataupun aktiviti-aktiviti di sekolah supaya murid-murid dapat bersama-sama belajar dan menerapkan elemen sains, dan juga sambil-sambil itu pada masa yang sama murid dapat berseronok belajar di luar bilik darjah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih.